Saya nak dulu. Okey, silakan tepuk kuat-kuat untuk tuan pengarah kita. Saya sebenarnya nak berterima kasih kepada tim saya yang masih ada lagi kat belakang ni. Tanpa ada orang, saya takkan boleh execute Tarong. Terima kasih banyak tim saya masih ada kat belakang, dan terima kasih banyak kepada rakan media. Hari ni rakan media kita pun ramai sangat. Terima kasih banyak. Saya nak cakap tu je. Okey, alang-alang sambung terus. Macam tentu sekali orang nak tahu idea atau inspiration. Inspiration sebenarnya datang daripada, saya rasa bila dah makin dewasa sikit kan, dia datang daripada love letter to a lost friend sebenarnya. Kadang-kadang persahabatan kita tu, saya rasa sini pun pernah ada perasaan yang sama kepada kawan-kawan yang hilang daripada kita punya kehidupan. Bukanlah meninggal saja kan, tapi persahabatan yang semakin fade, semakin tertinggal jauh. So it love letter to my friend lah sebenarnya. Itu idea original dia. Baik, itu kata daripada tuan pengarah. Kita terus kepada Eddie Ashraf, producer tunjang utama. Tepuklah korang kepada dia. Dia the voice dia sebenarnya untuk hari ini. Baik Eddie, awards from you, silakan. I think there has been a lot of thank yous daripada tadi, tapi saya sentiasa nak sebutkan thank you to all the medias dan juga macam Ellie katakan tadi, to all the team yang menjayakan Tarong daripada day one sampai ke hari ini. Dan of course the cast yang kita ada, oh my god, diorang, saya tak tahu apa benda kepercayaan diorang letakkan kepada Alpha 47 that said yes to this project, but the amount of commitment yang diorang berikan during shooting was crazy even until now, and saya sangat-sangat appreciate. Thank you so much to everyone in media as well. Saya nak tanya lagi soalan sebenarnya. Nak tanya macam mana gabungan-gabungan ni. Kau dah boleh tanya dah ke? Macam mana sebenarnya gabungan-gabungan ni? Macam mana? Maksudnya? Zul Arifin, itulah. Ron. Kalau saya Ken. boleh cerita, saya sentiasa mengimpikan melihat two titans ni clashing dekat dalam sini. Oh, tepuk lah. Saya rasa it has been a dream lah. Saya tak tahu, mungkin ramai lagi yang nakkan benda tu, dan saya rasa ini adalah dream saya tercapai. Cita-cita saya tercapai melalui Tarong Unforgiven. Ya, tapi nak cerita. Go. So basically nak dapatkan Zul tugas Eddie, nak dapatkan Bron tugas saya. So basically Eddie, so you cerita Bron dulu lah. Saya cerita Zul lah. Zul dulu. Nanti kita dengar part Zul Arifin pula. Saya nak cerita sikit. So basically untuk dapatkan Zul ni, saya cakap dia tengah training sparring tu. Kau pergi Eddie sparring dengan dia. You hantar macam tu? Hantar macam tu. So Eddie pun tahan lah. saya betul-betul pergi sparring masa dekat Zul punya training. Imagine masa tu dia tengah training untuk Abang Furious banget. Saya tengok berjauh kan, dia tengok macam pom, padahal semua ketak-ketak kan. Saya cakap, my mission satu je, aku nak dia berlakon dalam filem aku. Aku kena tumbuk lah. Pergi, bang, kita borak sikit lah that time. Dan kita we did a little bit of sparring, tapi a very light one lah. Tapi itu, sampai ke tahap itu, saya sanggup untuk dapatkan Zul Arifin dalam filem Tarong Unforgiven. Berapa banyak lebam tu, tepuk korang. Crazy bro. Berapa banyak lebam tu. Okay, kita dengar macam mana the one and only Zul Arifin. You dipergunakan. Tak. Okay, silakan respon. Saya sebenarnya, terima kasih semua rakan media semua. Alhamdulillah, hope you guys enjoy the film. Pertama sekali saya nak ucapkan kepada team Alpha 47. Sebenarnya saya lama, saya tahu satu hari nanti saya akan bekerja dengan pengarah dekat sebelah ni, tapi saya tak tahu apa projek. Mungkin saya dah umur 50 ke, dah veteran ke, tapi Alhamdulillah dengan adanya Brother Eddie Ashraf kita, tiba-tiba muncul dekat gym, time training. So dia menyuarakan idea tu, dan bagi saya, ya bila kita ingat sedikit mengenai skrip itu ini, tapi apa yang saya dapat tengok daripada Eddie, dia punya fire lah, dia punya drive. Bagi saya sangat-sangat familiar. Saya sentiasa nak bekerja dengan orang yang ada fire, that talent, whatever it is, kita tolak tepi, but that fire.
you know, whatever it is yang you want to make it work. So for me, itu yang saya sangat-sangat admire. And then of course dengan adanya Alpha 47, peluang yang diberikan kepada saya dapat bekerja dengan semua, especially saya dapat bekerja dengan Bron. Itu susah juga nak ayat tu, nanti dia cerita. Tapi saya dapat bekerja dengan semua pelakon-pelakon yang ada atas ni. Dan saya juga antara rasa, Bron dah tengok sebelum ni Bron tadi? This is first time lah, kita berdua tengok. So yang lain adalah tengok sedikit sebanyak. So bagi saya tengok tadi, saya duduk macam wow, like saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Very very impressive, well made. So syarat dengan semua, and then performance daripada AD, Ami, and then Mirul, and then non-stop dia orang pergi ke depan, and then saya rasa saya bertuah saya terlibat dalam filem ni. Alhamdulillah, sangat-sangat bertuah. Saya alhamdulillah, terima kasih kepada semua tim yang usaha, yang buat yang terbaik. Jadi macam tadilah saya selalu cakap, kita hanya mampu buat yang terbaik dan kita akan lepaskan kepada anda semua untuk menilai. So hopefully apa pun Zul Arifin the best korang, tepuk korang. Tapi Zul, berapa kali tumbuk sebelum Mak Zul bekerja dengan kau? Gue yang pusing-pusing sikit, dua-dua benar. Tapi saya faham. Okey, baik. Tuan Director, bagaimana pula Bron punya cerita? Tadi hantar tumbuk. Kalau ini fizikal lah. Kalau saya peran psikologi lah. Peran Ajar psikologi. sikit kami, apa yang digunakan? So basically, saya dengan Bron dah kenal dah lama. Okay. So pelbagai dah saya buat untuk dia. So basically every project saya di reject. Tak nak kerja dengan saya. Macam tu Bron Dia tak nak kerja saya, jujur je. Gurau. Dia tak nak kerja saya. So this time almost 10 years dah. So saya menyatakan hasrat untuk dia lakonkan watak Paduka Khalid. Saya hantar dulu skrip, suruh dia baca, and then pada masa sama saya terus cakap kat dia lah, kalau ni tak boleh terima, maka kita bukan lagi bersahabat lagi lah. Ui, macam pernah kena juga je ni. Okey, Bron, silakan respon. Kau sebenarnya tak nak sahabat pun kan? Silakan. Gurau. Aku tengah mencari jawapan yang setimpal dan sebaik jawapan Zuarifin. Tak payah luah dia dah belok semua benda-benda yang talking point yang menarik. Secara jujurnya, ingin nak buat maksudnya projek lokal yang best, tapi pada masa yang sama pula kita pun mencari benda yang best untuk disajikan pada penonton kan. Sambil-sambil tu kita pun mencari projek yang pengalaman bekerjanya bagus, ada ambition, ada dynamic antara pekerja. Dan dalam duk tunggu bulan jatuh riba lah. Tapi kita pun tak adalah macam yes kan, kita pun kena macam kita test juga. Kita test. Okay. Lagi? Siapa yang main ni? Zul. Tapi kita lah hati kan macam Tapi tak ada kejut. Tak ada kejut. Siapa lagi? Wartawan dah tulis dah Bron jual mahal untuk program. Padahal kan? Padahal dah yes daripada baca dah. So apa yang macam Zul cakap pasal Eddie, banyak benda yang kita nak dari sudut ambition ke apa, tapi last kali saya rasa perseverance tu, determination. So selalunya semangat di awal tu berkobar tu banyak je projek, tapi untuk kita see to the end of the tunnel tu yang paling susah. Dan bagi saya tim ni sangat jitu dari sudut semangatnya, dari sudut skillnya memang tak payah cakap seperti yang anda saksikan tadi. So by the end of it, kita pula memandang by the end of the shoot, kita pandang balik macam we are not only working as a colleague, this is a family. And persahabatan tu semoga terjalin lebih lama. Dan lepas ni Alpha 47 dan juga family di atas ni, sama ada saya bersama kalian atau tidak, teruskan perjuangan dan buat Ini macam nak belah ni, tak boleh. Sama. So kepada rakan media, bagi saya jangan risau, masa depan industri sinema Malaysia, saya percaya akan berkilau dengan this next generation. Tapi sebenarnya yang mengatakan dia sebab Zul ke sebab Rozan Syam? No, the combination is a teamwork kan. And also bukan di atas ni saja, tapi the whole team. Maksudnya mereka di belakang tabir jarang sekali diberi penghargaan ataupun kita nilai sebagai satu team yang utuh. Dan saya rasa Alpha 47
really got a great team untuk execute something yang as ambitious as this. Betul, dan diorang sangat-sangat committed untuk menghasilkan yang terbaik. Baik, nak tanya pula ni Mirul dan juga May, macam mana jodoh mereka ni? Kau serah diri kau pula ni. Yang ini bila dengarkan Bron dengan Zul kan datang pujuk fight kan. Kau macam mana May? First of all, Assalamualaikum semua. Harap-harap semuanya melalui proses yang baik selepas nak memahami dan merasai cerita ini. Kepada rakan-rakan media, penonton-penonton, family saya yang ada dekat atas. Wih, tepuklah untuk family. Thank you so much. Memang mama, abah, kawan-kawan dan semua yang ada dekat sini. Terima kasih. Ini lebih daripada apa yang saya impikan. Daripada hari pertama saya dekat dalam industri, untuk berada di sini melihat semua penonton-penonton melihat filem yang kami kerahkan adalah satu benda yang saya rasa mimpi yang takkan jadi mustahil. Dan hari ini Tuhan makbulkan dan menunjukkan bahawa ramai yang memberikan kepercayaan dengan penuh keikhlasan dan sentiasa ingin mengambil tahu tentang apa yang ada kat dalam industri kreatif, and it's a I think perkara yang perlu diangkat sampai bila-bila. Terima kasih. Okay, untuk menjawab soalan Adik tu Mukadimah. Adik. Apa ni? Jawab soalan adik, tolonglah buat ni adik. Tolong. Untuk menjawab soalan Tuan tadi saya rasa of course because of the script. No. Number one, sebab saya dapat Razai Syam Rashid sebagai director saya. Saya rasa untuk dapat panggilan daripada Razai Syam Rashid and the team adalah satu benda yang sangat sukar lah. Daripada projek KSPM keluar lagi season 1, saya dah memasang impian yang besar untuk berlakon bersama-sama dengan dia. So ketika itu masa Hero Remaja, saya dengan Amir Ahna berkawan since Hero Remaja 2021, dan kami memasang impian yang besar untuk bekerja dengan Razai Syam Rashid, dan kami ditemukan 3 tahun selepas itu, iaitu Tarungan Forgiven. Dan itu cukup menguatkan saya untuk bekerja di dalam ini. Untuk kata yes tu. Wow, senang kerja tuan pengarah kita. Dia okey, silakan May. Soalan yang sama, macam mana bertemu jodoh, macam mana tawaran dia? Kalau ini kata yes, you pun yes jugalah. Yes. Nampak nombor je, naik je, director tercinta. Yes. Director tercinta, Bron, Zul dan kawan baik saya daripada saya start masuk industri. Tepuk guys. Abang dia lah. Dulu abang saya ni, saya jalan lah. Okey, cerita sikit pengalaman. Mungkin bertarung sama dengan bintang-bintang. Sebenarnya Tarungan Forgiven ni, scratch ideas tu datang daripada sejak pembikinan Kahakam High Council lagi. So kita orang berbincang macam mana untuk buat the next film, The Independence one. And nama first yang naik adalah Mirul Aiman. So saya setuju automatically. And selepas daripada itu, saya dapat lihat lah energi usaha Tunku Lumus, Alpha 47, Eddie, Kakak Gerd, Razai Syam Rashid dan segala kru-kru dari belakang tu. And saya sangat bersyukur dapat ditempatkan walaupun role saya kecil, tapi saya dapat digandingkan dengan pelakon yang memang saya lihat daripada kecil, yang mewarnai frame saya, which is Bron Balare, Abang Zuarifin, Kak Sharifah Sakinah, Azira Syafinas, Ubay, Andreas. Ya, Alhamdulillah. Azira pun masuk dalam frame tau. You all already. I senior. Okay, diam. Okay, lagi? Itu saja. Tepuklah korang. Baik. Sharifah Sakinah. Komitmen, lakonan dia guys. Tepuk guys, Sakinah. You bagi bukan 200 kali dah. 300, 500. Apa sebab? 300, okay. Dia bukan macam ni. Sebenarnya I dah kenal Razai Syam ni dah lama. Okay. So, I adalah yang terakhir sekali yang pergi casting. Sakitnya. Tak sakit. Oh, tak sakit. Which is good. Okay. So I datang-datang, I macam, okay, ni kita bukan buat screen test ke apa kan. Baca skrip. Lepas I baca lah skrip. Okay, ni boleh ni. Jom lah. Lepas tu I okay. Masuk set je. Kau jangan tukar satu dialog pun. Dan perangai aku yang ada ADHD ni, walaupun tambah lah, nya, ke, tak boleh. Cut. Lagi sekali. Which is good. It's out of my comfort zone. Sebab selalunya kita hanya berlakon dengan director. Sebab tu I akan memilih director. I tahu director yang ini, flow dia begini. Dan
Director Reza Hisham, flow dia begini. So, macam mana bagus saya, itu adalah dari director. Dia tahu macam mana nak olah saya dekat situ. Sebab I rasa semua pelakon-pelakon di Malaysia sangat berbakat. Sangat. Cuma kita tidak ada prep yang cukup. Alhamdulillah, masa saya masuk Alpha 47, diorang punya prep amazing. You tahu tak, I rasa macam nak menangis bila I tengok Eddie Ashraf angkat air masa dekat hospital. Daripada handy, dia in charge, sampai ke cast, sampai ke marketing, sampai ke promotion, everything. Itu yang macam, it's not about celebrating the movies tonight, it's celebrating the young entrepreneur as 33, umur 33, producer like this. It's top notch, you know. Macam mana pengalaman dengan Namirul? Bukan kali pertama. Tak, ni bukan kali pertama. I tahu dia. You tahu dia? I tahu dia. I Ya, tahu okey. macam mana. Macam Okey. I adalah seekor anjing. Baik, saya nak bagi kau tapi sebelum tu bagikan Izara dulu. Azira, sorry.